Sebenarnya, barang jatuh ni adalah satu nikmat. Jom saya rungkaikan dalam satu siri khas Ramadan yang saya panggil nikmat yang kurang dihargai. Ceritanya, ada dua orang sahabat yang tengah duduk bawah pokok durian. Tiba-tiba, satu buah durian jatuh depan diorang. Masa itulah diorang tersedar bahawa ada daya yang tarik semua benda jatuh ke bawah. Daya ni kita panggil gravity. Sebenarnya kita belum cukup tahu lagi macam mana adanya gravity. Tapi ada satu teori famous ni yang dipanggil general relativity daripada Albert Einstein. Teori ni mengatakan mana-mana objek yang ada jisim akan melengkukkan fabrik space-time yang menyebabkan objek lain bergerak ke arah dia. Sebab adanya gravity inilah kita boleh berjalan dekat atas bumi. Gravity ni jugalah yang memastikan atmosfera kita ni melekat dekat bumi. Tanpa gravity ni, molekul udara dalam atmosfera kita ni akan terbang keluar daripada planet kita ni. Kita pula mungkin akan lemas sebab oksigen dah tak ada. Sinaran matahari yang bahaya macam UV radiation pun akan direct terus kena dekat kulit kita ni. Semua planet pun akan lari daripada orbit. Dan secara generalnya semua benda akan terapung dan keluar daripada planet kita ni, termasuklah kita sendiri. Cuba korang komen kat bawah nikmat yang korang nak saya rungkaikan lepas ni.